Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak kongsikan tutorial untuk projek yang pertama dalam program IoT dalam kehidupan. Jadi kali ini kali pertama kita nak ke satu website untuk simulasi Arduino yang dinamakan sebagai Tinkercad. Jadi Tinkercad ni mula-mula kita kena login dululah ataupun daftar. Lepas kita login, kita akan nampak skrin ni. Mungkin skrin tuan-puan, kalau yang kali pertama tu masih kosong. Jadi untuk Tinkercad ni, kita sebenarnya dulu-dulu kita boleh buat program-program CAD ni. Macam kita nak buat rekaan untuk 3D lah. Contoh kita ada 3D print ke. Tapi baru, tapi taklah begitu baru. Tapi lebih baru daripada 3D tu kita ada fungsi circuit. Jadi kita boleh mula. Ni adalah contoh-contoh circuit yang kita ada lah. Jadi hari ni kita akan buat projek satu bersama-sama. Daripada kosong. Kita pilih new, pilih circuit. Dekat sini kita boleh letak bread. Kita boleh tulis bread. So kita ada satu sistem Arduino yang dah siap dipasang. So tuan-puan tekan aja drag. Kita boleh bawa dia keluar dekat sini. Jadi kita dah ada satu breadboard dengan satu Arduino Uno. Jadi untuk projek ni kita namakan dia sebagai projek 1. Kita panggil dia Blink LED. Kita akan belajar macam mana nak kelipkan LED. Kita cari LED kat sini. Yang ni coding. Kita cari LED. Kita letak satu LED. So LED ni dia ada kaki pendek, katot, kaki panjang, anode. Kaki pendek ni biasanya untuk negatif lah. LED ni kalau kita pasangkan terus pada Arduino, dia akan terbakar. Jadi kita perlukan relay. Relay ni perintang, dia akan relay, resistor, maaf. Jadi resistor ni dia akan limitkan arus. Jadi akan menyelamatkan LED kita lah daripada terbakar. Yang ni sebenarnya kita boleh rotate. Tuan-puan boleh tekan butang tepi ni untuk rotate. Kebiasaannya perintang kita akan pasang dekat kaki anode lah. Jadi kita akan guna 1 kilo ohm. Jadi tuan-puan nampak di depan ni kita ada breadboard. Kita ada LED. Kebiasaannya sambungan breadboard ada seperti ni. Kita nampak kan? Untuk bahagian tengah ni dia bersambungan 5 titik tu. Kemudian kat sebelahnya pula bersambungan. Jadi antara ABCDE dengan FGHIJ dalam row 30 ni dia terputus. So dia bersambung 5. Jadi dalam kes kita ada LED bersambung pada resistor. Maaf tadi saya panggil relay kan, resistor. So kaki anode-nya bersambung. So sekarang kita kena sambungkan lagi satu wire. Jadi tuan-puan tekan aja dan drag. Jangan lepaskan mouse tuan-puan. Letakkan ke mana-mana pin lah boleh. Mana-mana. Kita letak dekat 13. Jadi kaki positif tu dah bersambung pada 13. Sekarang kaki negatif pula kita ambil pada sebelah ni. Sambungkan aja pada bahagian tepi breadboard. Bahagian tepi ni kita ada power lah. Negatif dengan positif. Negatif ke atas, positif dekat bawah. Sama juga di atas ni. Ada negatif, positif, negatif. Kita akan tukarlah wire ni supaya senang nak faham. Kita buat ikut convention. Negatif berwarna hitam.
Positif berwarna merah, tapi dalam kes kita ni kita gunakan signal daripada 13, so kita letakkan kuning. Biasa saya kalau signal kita letak kuning lah. Okey, jadi tuan-puan nak bagi cantik sikit, nak bengkokkan, double click. Bila kita double click, bolehlah dibengkokkan. Okey, wire tu. Okey, so sekarang kita akan mula masukkan kod. Okey, kod biasanya kita pergi kepada teks lah. Okey. Teks ni lebih mudah. Okey. So dia akan bermula dengan setup pin mode LED built-in ni sebenarnya betul dah dekat pin 13. Okey. Tapi kita letakkan juga 13 kerana ini adalah LED pada pin 13. Tuan-puan boleh nampak kat bawah ni kan? So ni D13. So dekat pin 13. Okey, jadi kita letak jugalah 13 sini. Okay, kita belajar dulu. Nanti kita boleh shortcut. Okey. Dan kita supaya kita faham nampak nombor tu kan dekat pin 13. Jadi dekat barisan pertama kita ada satu kumpulan di atas kita panggil sebagai void setup. Okey, barisan ni pin mode dia mengubah pin mode set pin sebagai output. Tuan-tuan boleh nampak kan ada output kan. Jadi set pin sebagai output LED pada pin 13. Ni pin 13 sebagai output. Juga kita boleh letaklah set pin 13 sebagai output. Okey. Macam tu. Okey, dekat barisan ni pula kita kata digital write 13 high. Okey. Jadi kita akan masukkan digital write ni maksudnya masuk arahan digital. Okey, arahan digital dia high. Okey. Jadi pada pin 13 kita masukkan tulis kan? Tulis arahan on. High tu maksud dia on. Tulis arahan on. Okey. Jadi dekat delay 1000 ni maksudnya tunggu. Delay kan tunggu kan? 1000 milisaat ataupun 1 saat. Gitulah. Okey, maksudnya nombor 1000 tu. Okey. Jadi tapi sekejap lagi kita akan ubahlah nombor 1000 tu. Jadi kita akan letak tunggu selama X milisaat. Macam tu. Okey. Jadi untuk arahan yang seterusnya kita akan kata pada pin 13 tulis arahan sekarang off. Sebab low kan, low. Jadi off. Kemudian off tu akan tunggu lagi selama X milisaat. Tunggu selama X milisaat. Okey, jom kita test. Kita tekan start simulation. Kita akan nampak lampu tu menyala, padam, menyala, padam. Okey. Menyala, padam. Okey, so dia akan menyala selama 1 saat, padam selama 1 saat. Okey, kita ubah. Kita nak dia menyala selama 500 milisaat ataupun bersamaan dengan setengah saat lah. Okey, kita tengok. Jadi dia tetap. Okey, jadi lebih lajulah. Menyala setengah saat, padam setengah saat. Okey. Tuan-puan boleh juga tengok LED dekat bawah ni menyala. Ini kerana LED pin 13 ni juga link dengan LED dekat atas tu. Okey, jadi kalau tuan-puan tak ada breadboard, cuma ada Arduino Uno ni je, pun boleh nampak arahan dilakukan kat bawah tu. Tapi sekarang dah terputus dah sebab kita dah buangkan wire signal. Kita sambung balik. Okey, letakkan. Kemudian double click untuk bengkokkan. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, ni setengah saat. Apa kata kita bagi dia menyala selama 2 saat. Tapi padam selama setengah saat. Okey, jadi menyala lama, padam sekejap. Okey. Menyala lama,
padam sekejap, menyala lama, padam sekejap. Okey. Apa kata kita terbalikkan? Okey. Menyala selama setengah saat, padam selama 2 saat. Okey, nampak kan dia padam lama. Jadi daripada coding ni, cuba tuan-puan buatkan pin mode ataupun LED yang lebih banyak. Mungkin LED ada 2, 3, 4 LED disambungkan pada pin 12, pin 11. Then tuan-puan cuba ubah arahan kat bawah. Cuba bereksperimentasi. Nanti kita tengok macam mana. Jadi terima kasih tuan-puan. Tutorial kita sampai dekat sini je untuk projek 1. Akan datang saya akan sambung lagi insya-Allah. Terima kasih tuan-puan untuk masa hingga sekarang ni. Assalamualaikum, jumpa lagi.